tiba-tiba ada seorang lelaki ni, dia ternampak ada satu lembaga hitam, rambut panjang, mata hitam, duduk tenggelam timbul di balik bukit balik pokok bakau. Benda apa tu? Syarah Osborn mengatakan, dikatakan benda tu adalah macam hantu gipsi. Oh, okey. Dia panggil gipsi. Tapi kalau bagi kita pakai hantu ayak ketika tu kata, puih ludah ni jenuh ni. Puih ludah duk sebut mantra dengan ayat Quran. Dan ketika tu Syarah Osborn tahu dia kata apa? Dia kata anjing lut. Masa dia nampak tu lah. Masa dia nampak tu lah, tu bukannya hantu, tu yang jelut. So dia beritahu dekat budak Melayu tu. Budak Melayu tu bukan hantu, hanya nak bohong aku, kata tu Tuhan jelut. Tapi masalahnya, lepas dia kata tu, lepas daripada naik perahu tu, baru dia pikat kedua kali. Anjing lut mana ada kuasa sebelah belakang. No. Dia nyatakan tu. Tapi lepas tu dia tak mahu nak dia kata ini hanyalah serangan psikologi. Maka ketika tu dia naik atas kapal, dan dia bawa kapal tu naik berlabuh ke dalam lagi. Dalam berapa puluh meter tak lah, tapi ke dalam lah, dalam Sungai Kedah. Dah sampai tengah malam, kapal dah berlabuh dekat tepi sungai. Dan ketika tu pula dia